Pernah tak kita rasa stres sangat dengan kehidupan ni, kita rasa serabut sampai kita tak nampak jalan keluar. Ujian datang tu bertimpa-timpa, lepas habis satu mai pula. Lepas habis dikhianati, kawan tikam belakang, family buang, bisnes rugi, don't stop. Tuan-tuan, perempuan, benda yang anda hadapi, kehidupan dan cabaran yang anda lalui sekarang bukanlah benda yang baru dan asing. Para anbiya terdahulu pernah lalui ujian dan cabaran, ujian yang lebih berat daripada kita. Tapi macam mana dia orang handle kan? Kita tengok contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Hampa tengok ketika mana dibuang oleh adik-beradik, dibuang dalam telaga yang entah mana dia lempak kita pun tak tahu. Tapi Nabi Yusuf, dia boleh handle stress dan juga depression ataupun perasaan terbuang pada ketika itu. Waktu dia naik pemerintah pun dia tak balas dendam dekat adik-beradik dia. Macam mana dia boleh handle benda tu? Nabi Yaqub alaihissalam diuji dan sampai menangis kehilangan orang yang tersayang, harta yang patut dia dapat yang dia ada depan mata tapi tak ada. Bukan kerana dia benar-benar hilang, Allah Ta'ala ambil, tapi ditipu oleh darah daging sendiri. Bukan tipu member bisnes, bukan, darah daging orang terdekat. Sakit tu lagi, ya Allah, usuk bau ni, ya Allah, sakit. Macam mana Nabi Yaqub handle stress dan depression ni tanpa menghilangkan kewarasan dan kebijaksanaan baginda sebagai seorang Nabi Allah Subhanahu Wa Taala? Cerita Nabi Ibrahim ketika mana dia berhadapan dengan mak ayah dia. Mak ayah dia tak setuju, bergaduh dengan cara yang lebih terhormat lah. Macam mana Nabi Ibrahim dia overcome, dia handle masyarakat dia yang pulau dia yang tak mau terima dia, apa lagi, family dia waktu dia berkahwin dia kena PJJ, tak dapat tengok dah lah, lama tak dapat anak, kemudian dapat pula kena duk PJJ. Macam mana nak handle ni? Kehidupan ni, ujian ni berat sangat ni. Semua benda ni, banyak lagi lah kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Yunus yang tenggelam, tersalah buat keputusan, bukan keputusan dia yang nak, tapi takdir macam tu, tak boleh nak keluar. Dalam dah terikat di dalam kegelapan malam, kegelapan lautan dan kegelapan perut ikan. Macam mana selepas tu Allah bagi jalan keluar dan sinar cahaya. Macam mana Allah Ta'ala boleh jalankan kepada dia orang ni untuk hadapi semua benda ni? Ustaz kongsikan, kita ambil input, kita ambil ibrah, tip, tricks yang Allah Ta'ala sediakan dalam Al-Quran untuk kita jadikan bekalan untuk lalui kehidupan yang lebih mencabar di masa depan. Kita pun tak tahu apa Allah Ta'ala nak uji. Tanpa Al-Quran, tanpa pengajaran yang kita boleh ambil daripada umat terdahulu, kita mungkin akan terjatuh kembali. Dengan Al-Quran, wahyu, hudal lil muttaqin ini, kita nak apply dalam kehidupan kita. Ustaz kongsikan dalam cerita story in the Quran, kisah para anbiya untuk kita ambil pengajaran, untuk kita ambil input sebanyak mungkin untuk kita lalui dalam kehidupan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berminat, hampa boleh klik, boleh join. Banyak yang kita akan belajar, banyak yang kita akan kupas dengan penyampaian lebih santai, lebih moden dan lebih bersemangat lah. Tak adalah kita sembang-sembang, tapi insya-Allah lah kita merasai kemanisan kalam Allah Subhanahu Wa Taala.